Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ni dia boleh pegang kan? Boleh pegang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa aku buat benda ni ya Allah? Kenapa aku buat benda ni? Aku takut weh. Takut weh. Takutlah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ui, kenapa buat benda ni? Ui, serius saya takut ketinggian. Ui, saya rasa saya paling laju. Paling cepat sangat tu. Jalan Baik, apa-apa pun safe berjaya buat. Awak takut je. Paling derah hari ni. Bajet nak pegang konon lah kan. Hai, kita dah sampai dekat Gunung Jerai. Gunung Jerai guys. Budak-budak suka ni tamat tema ni. Mandi-mandi. Oh, suka dia. Ya Allah. Ini kalau buah hari ni. Siap ah. Tak pergi tempat lain. Mandi kat situ je.
chalet semua tepi-tepi gunung. Okay geng, kita dah sampai dekat Gunung Jerai. Nak pergi mana? Yang sebutkan tadi? Pergi Skyview, kita cuba. Skyview. Skyview. Cantiknya. Allah. Ya. Ibu zoom. Cuk tu dia naik basikal. Kat bawah takutnya. Tinggi tu tengok. Sekarang kita berjalan dekat ruangan villa yang ada di Gunung Jerai. Okay, cantik. Sebesar. Memang ramai hari ni. Tu ada bagi sekali. Siap untuk check out, check in. Jom kita tengok depan. Environment. Oh, situ ada swimming pool ke tu? Bukan? Oh. Tapi macam taman kanak-kanak kat situ. Macam kanak-kanak ada punya pool lah. Swimming pool. Wah, best ni untuk kanak-kanak ni. Betul. Terus ada swimming pool sekali. Oh, cantik. Nak budak-budak main. So nak betul dia orang. Strawberry Park. Oh, tu Strawberry Park. Okay. Pool. Swimming pool untuk kanak-kanak, dewasa belah sana. Dalam sikit. Kan kanak-kanak ni kan. Kanak-kanak, dewasa. Macam dua-dua tu. Ya ke? Ada kelonsor juga. Tapi macam tu dalam macam dalam sikit lah situ nampak. Tapi yang ada kids untuk bawa budak. Untuk healing memang best lah kat sini. Betul lah. Strawberry Park tadi kat belakang kan. Kat belakang tu Strawberry Park. Masuk pun free. Jom tengok. Okay, ni laluan ke Strawberry Farm lah. Farm. Belakang Shelly. Okay, ni Strawberry Farm dia. So, kita masuk. Jom masuk.
untuk beli strawberry yang ni. Habis nak agak saya beli tak? Ada strawberry fresh ada. Kalau ada wafer lah. Jangan strawberry. Ni laluan ke Jopak, terjun Alun Naga. Tu. Ada dinosaur. Dinosaur. T-Rex. Kau. Kopi. So dinosaur park terus, coffee shop pun terus. Nanti jumpa orang ni. Ni ada air terjun Alun Naga. Terus juga. Apa ya? Ada telaga semua kat bawah. Okey. Kita terus dulu Terus dulu. Oh. Bahayanya. Okey, nanti kita akan jumpa tu. Taman dinosaur ni kat bawah. Tak hidup pun. Tak hidup pun. No. Tadi budak-budak ni. Ada budak ni siap lari ni. Takut. Dengar bunyi tu takut dah. Ya, saya nak naik atas jap. Saya nak ambil gambar. Bawa sikit. Okey, tadi belakang.
Naga. Alun naga yang kita bekerja. Alun naga. Okay guys, kita dah balik, on the way balik. Selamat tinggal